Tarif ni adalah charge yang dikenakan oleh kerajaan ke atas produk yang diimport dari negara lain. Bila kerajaan kenakan tarif dekat barang import, harga pasaran domestik untuk barang tu akan jadi mahal lah. Tujuan kerajaan letakkan tarif ni untuk kawal jumlah barang import dekat dalam negara dan meningkatkan pengeluaran barang dalam negara. Aku bagi contoh lah Proton buatan Malaysia dengan Mercedes-Benz buatan Jerman. Kalau ikutkan nafsu kita yang suka menunjuk-nunjuk ni, mestilah nak pakai Merc kan? Tapi kerajaan Malaysia kenakan tarif yang tinggi untuk produk Mercedes supaya harga dia jadi gila punya mahal kalau nak dibandingkan dengan Proton. Jadi walaupun nafsu tu besar, poket tak berapa nak besar, kita pun pakai je le Proton sebab harga Proton dalam range yang mampu milik. Secara tak langsung, kilang buatan Malaysia tak kalah dalam persaingan pasaran automotif. Bila Proton boleh survive, yang dapat manfaatnya bukan orang lain pun, rakyat Malaysia juga. Selain daripada tarif import, ada juga tarif ekspor yang dikenakan terhadap barang dalam Malaysia yang dieksport ke luar negara. Eksport pun kena bayar. Bukan ke eksport lagi bagus, bawa duit masuk dalam Malaysia. Kalau tak letak tarif ekspor, confirm segala barang yang ada dekat dalam negara semua kau pergi jual kan. Nasib baik mak bapak tak boleh jual tau. Kalau tak dengan mak bapak pun kau jual. Sebab apa? Sebab dekat luar kau boleh jual lagi mahal, untung pun lagi besar. Masalah bila semua benda kau dah jual, yang dekat dalam negara ni nak makan apa? Pasir dekat Pantai Kelebang tu. Itu dah satu hal. Satu hal lagi, bila semua benda kau dah jual dekat luar, stok dekat dalam negara pula jadi tak cukup. Bila dah tak cukup, harga barang tu pula jadi mahal, padahal barang tempatan ni. Jadi, secara ringkasnya, selain daripada menjadi hasil negara, cukai import ekspor ni berfungsi untuk kontrol market segala barang yang dijual beli dekat dalam dan luar Malaysia.